Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak terangkan apa itu email MOE delima murid ni. Setiap murid dia perlu login Classroom ni dengan menggunakan email MOE yang disediakan oleh KPM. Ya, betul. Dia boleh nak akses melalui email personal kita. Tetapi ia akan menjadi kesukaran kepada pihak sekolah nanti. Jadi sama-samalah kita menggunakan email MOE yang diberikan oleh KPM. Okey, dekat pagi tadi saya dah sediakan beberapa link. Okey, tengok sini ya. Saya hantarkan dalam grup kelas. Yang pertama saya ada berikan bagi yang pengguna Android. Mana atas sikit. Guna Android, klik link tersebut dan install Classroom. Macam tu juga bagi pengguna Apple. Pengguna Apple, ni saya dah bagi link, saya siap dah ni. Tinggal nak ni saja. Okey. Kemudian yang bila dah install apa semua tu, barulah kita pergi kepada yang ketiga, step yang ketiga. Step yang ketiga ini, Local Studio ni adalah untuk mencari anak punya email MOE dan juga password. Okey. Jadi klik dekat Local Studio tu. Bila klik dekat Local Studio tu, paparan yang akan keluar adalah seperti ini. Okey. Apa yang perlu buat, hanya isi nombor kad pengenalan anak tanpa ada sengkang. Dah selesai, klik dekat sini, bahagian sini pula. Klik dekat berwarna oranye ini. Apabila dah klik, akan keluar maklumat dekat sini, nama pelajar dan sebagainya. Dekat mana email delima tu atau MOE tu? Email delima tu akan keluar dekat sini. Dia akan bermula dengan huruf M. Ambil email tersebut, M, tolak apa semua, kena salin semua sebiji-sebiji. Kemudian akan diminta untuk password. Macam mana password tu? Akan keluar dekat sini nanti. Salin juga sebiji-sebiji password tu. Kalau ada yang kena besar, huruf besar, buatlah huruf besar. Okey. Selesai yang ini. Pergilah kepada ke Classroom ni tadi. Contoh bagi yang tadi telah daftar menggunakan email personal, sama ada personal anak ataupun email personal kita sendiri, kita perlu add account lain. Pergi kepada profile kita ni, gambar ni. Okey, pergi ke sini. Sekejap ya. Nak buang ke bawah. Okey, klik. Apa yang perlu nak buat kan? Tadi kita dah personal kan? Kita kena buat add another account. Dekat sinilah masuklah semula email MOE tu tadi. Buatlah apa? M, tolak. Sekian. Lepas tu masuklah password yang dekat dalam Local Studio itu tadi. Saya harap boleh selesailah perkara ini.